Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda sedang cari satu tablet ataupun laptop yang harga dia plus minus RM2,000 Malaysia, antara yang saya berani rekomen anda beli sekarang adalah Honor Pad 20 Pro yang ada dekat depan saya. Saya dah guna tablet ni dalam seminggu dan saya nak kongsikan dengan anda 5 benda yang saya rasa awesome dekat tablet ni. Actually, dia ada beberapa feature lain yang saya consider high-tech juga. Contoh, dia boleh integrate dengan Mac OS. Kita boleh jadikan sebagai second screen dan sebagainya. Tapi disebabkan saya tak try sendiri feature tu, saya tak nak cerita lah. Nanti jadi sembang ataupun jadi salesman Honor kan. So, video kali ni saya akan fokus benda-benda yang saya dah cuba sendiri dalam masa seminggu. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi saya. Yang saya review ni adalah Honor Pad 20 Pro Paperlike Edition. Dia datang sekali dengan Bluetooth keyboard, dia punya folio case dan juga dia punya Pencil 4S ni. So, dia ada banyak model. Setahu saya dia ada banyak model. Anda kena check betul-betul lah. Ada sedikit perbezaan dari segi dia punya spesifikasi. Baiklah, kita mulakan dengan hujah yang pertama. Of course, kita akan sembang dari segi dia punya physical. Okey, sambil sembang, sambil tulis ni somehow dia jadi susah jugalah. Untuk physical ni, perkara pertama yang saya nak sentuh adalah portability. Portability yang mana untuk Honor Pad 20 Pro ni dia punya ketebalan bila saya ukur guna pembaris lebih kurang dalam 7mm dan berat dia 357 gram, which is sangat-sangat portable lah, senang untuk bawa ke mana-mana. Tentang portability lagi, size display dia 12.1 inci. So 12.1 inci ni kalau kita nak bandingkan dia dengan laptop, akan berlaku sedikit perdebatan lah. Laptop kita sekarang, kita boleh jumpa saiz 14 inci, 15.6 inci and 16.1 inci. So, kalau compare dengan kebanyakan laptop, lagi-lagi yang range harga RM2,000 hingga RM2,500 Malaysia, kita boleh kata Honor Pad 20 Pro ni agak kecil. Cuma, saya guna tablet ni dekat kafe. Saya lepak dekat kafe, saya duduk dekat meja yang seorang yang boleh kongsi 2 orang, yang petak 4 segi tu. Saya rasa dia punya size just nice. Sebab kalau kita letak laptop 14 inci, kita susah dah nak guna mouse. Tapi yang ni space yang ada di atas meja, bila kita letak dia, bagi saya okey lagi. Boleh guna mouse dan boleh letak lagi satu buku nota kalau nak tulis something lah. Jadi bagi saya size tu okey sangat-sangat. Dan alang-alang kita dah sebut tentang size, kita pergi kepada hujah yang kedua, iaitu display. So, display untuk Honor Pad 20 Pro ni, pertama sekali anda kena tahu yang resolution dia tinggi. Dia pakai 3K punya resolution. Bila buat side by side comparison, dia punya display dengan tablet lain, dia punya image tu lagi sharp. Dan brightness dia tinggi, 700 nits. That's why dia mampu tunjuk warna yang lagi banyak kepada kita. Tentang display, saya rasa the best way untuk saya demo kepada anda adalah dengan cara tunjuk kualiti display dia sendiri. Kita buka video 4K, video game 4K lah, nampak lagi cantik kan dia punya warna-warni tu. So, tentang display, kita sambung lagi. Resolution dia 3K, dia punya refresh rate tinggi 165Hz, brightness dia pun tinggi 700 nits, and disebabkan dia ada surround audio, gabungan antara dia punya display dengan dia punya audio tu memang bagi kepada kita satu watching experience yang sangat-sangat nice. Screen to body ratio dia 88%. Anda boleh nampak nipis dia punya bingkai tu. So, bila kita tengok dia, memang nice. Dia ada IMAX Enhanced, which is gabungan antara dia punya display dan juga dia punya audio tadi, mampu bagi kepada kita IMAX Enhanced punya experience lah. Okey, itu tentang dia punya display. Kita balik kepada kita punya buku nota. Saya tulis sekali lagi. Yang ni anda boleh tengok dekat tepi. Saya besarkan 165Hz. Lagi dia punya display ni 700 nits. Kalau kita pecahkan lagi tentang display lagi. Oh ya, yang saya review ni adalah Paperlike Edition. Dia punya kaca depan dia bukan glossy macam kebanyakan tablet yang lain. Sebaliknya dia macam matte sikit lah. Tujuan Honor perkenalkan Paperlike Edition ni, dia nak bagi kepada kita satu experience yang sama bila kita tulis di atas tablet dia ni. Satu experience sama kita rasa bila kita tulis di atas kertas. That's why nama dia Paperlike.
persoalannya, adakah benda tu tercapai? Bila saya tulis semua benda ni, saya boleh kata kepada anda, taklah. Kalau compare dengan standard glossy tu memang ada sedikit perbezaan, tapi kalau nak kata sama dengan apa yang kita, feeling yang sama macam kita tulis di atas kertas, sorry to say, dia tak capai level tu. Cuma kelebihan bila jenis matte ni, dia punya glare, dia punya pantulan tu tak sekuat yang standard glossy punya. Tentang display dia lagi kan, actually Honor ada bagi dia ada bagi macam display ni sebenarnya dia ada 7 eye comfort teknologi yang sebenarnya kalau untuk tablet lain, untuk smartphone lain dia ada 6, cuma yang saya ni dia ada paper light display. So dia ada chip level AI defocus eye protection, ada DC dimming and flicker free, dynamic dimming, AI circadian, hardware level low blue light. Lepas tu ada motion relief display, basically untuk jaga kesihatan mata kita, untuk kurangkan eye fatigue, kepenatan mata kita, dan untuk elak kita motion sickness, pening kepala bila tengok display lama-lama. So itu tentang dia punya display. Kita pergi ke hujah yang ketiga. So hujah yang ketiga ni kita kena sembang tentang dia punya spesifikasi. Okey, kita pergi kat sini. So tadi yang saya tadi nota lain, ini nota lain. Kita pergi ke hujah yang ketiga, iaitu spesifikasi dan juga dia punya performance. Anda boleh tengok dia punya detection untuk pen ni memang nice. Dia punya pensel ni memang nice. Dan pensel dia datang dengan dua pilihan. Sama ada yang berfungsi secara wireless macam ni, ataupun anda boleh beli yang ada USB-C. So, tentang dia punya performance dan spesifikasi, kita boleh tengok dekat dia punya setting about tablet. Anda boleh nampak dia pakai prosesor Snapdragon 8S Gen 4. RAM dia 8. Yang ni saya pindah ke tepi, so anda boleh tengok sambil saya sembang kan. Dia punya RAM 8GB tambah dengan 8GB. Storage dia 256GB lagi. Dia punya resolution macam saya cerita kepada anda tadi. Bateri guys, bateri dia 10,100 mAh. Antara bateri tablet yang terbesar anda boleh dapat sekarang. Tapi yang paling awesome sebenarnya, walaupun kapasiti bateri dia besar, saiz tablet ni, dia punya ketebalan tu hanya 7mm sahaja. Untuk dia punya bateri ni, dia ada quick charge 65W kalau tak silap saya. So anda jangan risau, kalau bateri dia drain sampai kosong, anda nak penuhkan balik, dia tak adalah ambil masa sampai sehari. Tapi dia punya masa tu lagi laju berbanding dengan standard tablet. Dan kalau kita nak compare ketahanan bateri tablet dengan laptop yang harga plus minus 2,000-2,500 ni, saya boleh kata tablet ni tinggal jauh laptop. Kegunaan biasa saya, tablet ni boleh tahan sampai 10 jam. Tapi kalau saya guna laptop yang guna Intel Core i3, saya buat benda yang lebih kurang sama. Ada sedikit perbezaan, tapi benda yang lebih kurang sama. Bateri untuk laptop tu 4-5 jam maksimum. Dah tak boleh nak pergi. So, ketahanan bateri memang tablet menang lah. Dan tablet ni, kalau kita nak compare lagi dengan laptop kan, dia lagi macam instant punya experience tu. Macam bila kita nak guna kan, kita just tekan dia punya power button dan kita terus boleh guna lah. Kalau kita tak set up semua setting ni lah, tapi kita terus boleh guna. Sedangkan laptop, kalau kita set ke sleep ke hibernate ke, dia memang akan ambil sedikit masa untuk dia ready kepada kita. Nak kata tablet lagi laju daripada laptop tu susah juga. Ada laptop yang lagi laju berbanding dengan tablet kan, tapi instant punya experience tu, dia lebih kurang sama macam konsol, main game dekat konsol dengan main game dekat PC. Main game dekat konsol dia ada instant experience tu, tapi dekat PC kena setting itu ini, which is agak leceh. So okay, kita pergi kepada hujah anda boleh multitasking macam yang saya buat ni. Anda nak guna 2-3 apps dalam satu masa pun okay. Dia pun memang support split screen. Kita boleh buka ni, kita buat split screen, kita boleh pilih 2 app dalam satu masa. Saya pilih CapCut satu, ChatGPT satu lagi. Ya, anda tengok ada satu floating, lepas tu ada 2 screen dekat bahagian belakang. Cuma yang menjadikan tablet ni power adalah dia punya PC mode. So, PC mode. PC mode ni macam mana kita nak access ke dalam PC mode? Dekat bahagian bawah ni, anda tekan dan dia akan tukar ke PC mode. Basically, Honor cuba mimik Windows punya interface. So, bila kita masuk tu, kita akan nampak kita punya desktop macam ni, ada icon kan. Lepas tu, My Computer, My PC, dia tukar kepada My Tablet. Nampak tak? Nampak tak game dia? Dan dia support Ctrl Z, Ctrl X macam tablet, macam PC kita. Lagi yang buat saya surprise, yang buat saya macam kagum, contoh, macam saya nak tukar-tukar browser, saya tekan alternate tab kan.
So anda boleh tengok dia punya interface tu sama macam kita guna dekat PC. That's why kalau anda dah terbiasa dengan Windows punya user interface, anda pindah ke Honor Pad 20 Pro ni, anda takkan rasalah perbezaan dia melampau, dan sebenarnya senang gila untuk anda adapt. Anda nak guna banyak device dalam anda nak guna banyak apps dalam satu masa dengan layout yang sama dengan Windows, anda tekan saja dekat sini, dia akan bagi kepada kita beberapa pilihan layout. Anda boleh macam sekarang saya pilih script dekat situ, saya pun boleh buka gallery dekat tengah, saya pun boleh buka saya punya CapCut. Ada tak CapCut? Kita buka CapCut kita dekat sini. So kita boleh guna serentak, dan kita boleh pindahkan data dari satu app ke satu app dengan drag and drop sahaja. Contoh saya ambil video ni, saya pindahkan ke saya punya WhatsApp. Boleh pindah macam tu sahaja. Sangat-sangat mudah. Lagi, apa yang saya masukkan dengan interface PC tu, dia punya Windows navigation macam ni. Anda boleh tengok kita punya quick access everything dekat sini, dan kita boleh tengok file kita dalam bentuk thumbnail macam ni. Ataupun kalau anda tak suka thumbnail, grid view ni anda boleh tukar kepada list view. Kan? Sama kan dengan Windows punya interface tu. That's why bagi saya, anda nak berpindah tu dia tak perlukan masa yang lama. Jadi itu point yang saya pun dah lupa ni point yang keberapa kita ni. Kita dah masuk bahagian physical, kita dah masuk bahagian PC mode kita dah masuk bahagian PC mode. Dan lagi apa yang saya rasa kagum bila saya guna Honor Pad 20 Pro ni adalah dia punya bahagian memo dan juga bahagian nota. Macam handwritten note sekarang, dia dah ada 2 tab. Kita boleh buka macam kita punya browser. Kalau dulu kita kena buka satu persatu, tapi sekarang kita boleh buka banyak nota dalam masa yang sama. Kemudian dia ada bagi, saya tutup dulu YouTube ni sebab mengganggu saya. Kita pergi balik dekat bahagian ni. Dan kalau anda perasan dia punya tools, kita boleh pindahkan bawah ke kanan ke, kita boleh kecilkan kalau kita nak supaya dia tak mengganggu kita. Automatically minimize, kita boleh pindahkan. Dulu tak boleh, dulu dia fix dekat satu-satu tempat, kadang-kadang leceh kan. Lagi kan, itu tentang dia punya handwritten punya note lah. Lagi dia ada offer kepada kita feature AI memo. Feature AI memang ada banyak dekat tablet ni. Saya tunjuk dulu AI yang ditawarkan kepada kita. So dekat sini ada Honor AI, standard ada AI suggestion, AI memory, kita ada Magic Portal, Magic Capsule, ada Magic Sidebar, Magic Text, AI subtitle, memo, deepfake, AI writing. Cuma yang saya nak fokus kepada anda kali ni adalah AI memo. So kita pergi dekat bahagian dekat sini, anda boleh nampak dekat kita punya notification ni. So dekat AI memo ni, kita boleh record. Feature ni dia sangat-sangat berguna kalau anda nak record lecture ataupun anda masuk meeting. Kalau anda biasa tengok iklan AI note taker, contohnya Cloud Note, ataupun lagi kita ada Boya Notra sebagai contoh kan. Honor Pad 20 Pro dia dah built-in ada dekat sini, kita tak perlu nak beli secara ekstra lah. So sangat-sangat berguna untuk orang yang nak ambil meeting note dan sebagainya. AI memo tu kita boleh combine dia dengan AI note. Sekejap saya buka AI note. Saya belum mahir betul-betul lagi, tapi kita boleh buka AI notes dekat sini. Kita ambil semua nota kita ambil contoh yang ni. Video panjang, saya dah memang letak satu teks yang panjang. Dekat sini kan, kita boleh buka AI notes dekat sini. Kita ada text summary, kita ada audio summary, ada text translation. Kita boleh tukar kepada bahasa Inggeris. Kita tak boleh, actually dia macam, saya tunjuk kepada anda. Dia language asal ni, dia tak ada pilihan bahasa Melayu dekat sini. Dia tak ada pilihan bahasa Melayu, tapi kita boleh translate juga. Contoh sekarang saya ambil, kita kena pilih auto detect. Kita pilih auto detect ni, kita tekan translate dan dia akan translate ke dalam bahasa Melayu lah. Lagi kan, apa yang best bila kita guna AI notes ni, dia ada polish, dia ada length, dia ada format, dia ada proofread. Kita pun ada mind map. Ini adalah mind map, dia akan tukar semua teks kita ke dalam mind map ni. Saya demo kepada anda, kita ambil satu, lepas tu kita tekan dekat sini AI memo, kita record. Saya nak cerita kepada anda kelebihan Honor Pad 20
Pro yang mana dia punya size 12.1 inci, dia punya brightness tinggi 700 nits, dia punya display tu cantik. Yang saya review ni Paperlike Edition. Performance dia punya spesifikasi dia pakai Snapdragon 8S Gen 5, lagi RAM 8GB tambah 8GB. So saya dah record semua benda ni, kita tekan yes, dan dekat sini ada input source, ada minutes, ada chapter overview dan juga mind map. Untuk chapter overview kita boleh tekan generate. Which is saya lupa nak tukar tadi saya punya percakapan dalam bahasa apa, tapi dia terus translate kepada kita. Mind map ni kalau chapter overview saya dah try, dia boleh baca bahasa Melayu dan dia tulis dalam bahasa Melayu. Tapi untuk mind map ni saya dah try banyak kali, dia punya hasil tetap dalam bahasa Inggeris. Basically dia faham apa yang kita sembang tapi hasil dia tetap dalam bahasa Inggeris, macam yang anda dapat tengok sebiji macam AI note taker yang ada dekat luar sana lah. So ini beberapa hujah, saya pun dah lupa berapa hujah yang saya cerita kepada anda kenapa Honor Pad 20 Pro ni dapat ganti laptop ataupun tablet yang harga dia plus minus 2,000 hingga 2,500 ringgit Malaysia. But of course kalau anda beli untuk ganti laptop, anda kena tahu yang tablet ni dia tak boleh guna software yang kita kata heavy, contoh AutoCAD. Kalau anda suka main Dota 2, yang ni pun tak berapa sesuai untuk anda. Untuk kegunaan biasa, kegunaan harian, bagi saya dah okey sangat-sangat. Kita punya cara guna laptop ni dah berubah. Dulu kita memang rely on software betul-betul, nak guna Adobe Photoshop, nak guna Premiere dan sebagainya. Tapi latest ni kita dah banyak kepada web based punya software, contoh macam ChatGPT. Lepas tu kita pun banyak guna Canva, dan kalau kita guna software pun app tu dah ready kepada kita. That's why bagi saya okey je untuk anda berhijrah dari anda punya laptop ke anda punya ke tablet ni. Dan satu benda yang saya lupa nak cerita kepada anda, Honor Pad 20 Pro ni dia datang dengan WPS yang WPS PC, bukan WPS dari WPS Android. So banyak benda yang dia boleh buat. Buat masa ni anda boleh download dari dia punya M Market and anda boleh guna dia punya feature sama dengan WPS desktop kita. So bila kita buat kerja dekat sini, kita tukar ke kita punya desktop, kita pindahkan ke kita punya desktop, format dia tu tak lari sangatlah. Apa pun itu saja dari saya. Kalau anda berminat untuk beli, tekan link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.